2026 has been going super well for me. Saya rasa semua benda tengah berlaku sangat pantas. Sampaikan tak sempat nak proses and comprehend semua benda yang berlaku serentak. Minggu ni je, berapa kali je dapat tidur. Susah nak tidur. Rasa macam the only thing I need right now ialah a very good night's sleep. Just to silent the voices inside my head. Anyway, saya nak tunjukkan dalam video ni, boleh ke kalau kita nak workout dalam keadaan badan kita tak cukup rehat? So let's do it. Saya baru je habis workout tadi, tapi saya still akan walk through apa yang saya buat sepanjang saya workout tadi. Macam video minggu lepas, saya start dengan dynamic stretching. Lepas tu saya dah buat warm up 1 rep. Untuk this session, saya still stay dengan structure 4x5 sebab saya tak rasa badan saya cukup rehat. Jadi saya just stick dengan progression minggu lepas je, 4x5 untuk pull up. Untuk first set pun dia dah start rasa tak sedar hati dah. Badan pun rasa tak cukup power, tak cukup recovery, tak cukup refresh pun nak buat workout tu. Jadi sepanjang workout tu rasa sangat tepu lah. Badan pun rasa lagi stress daripada biasa. Lepas tu continue sampailah set terakhir. Sama juga, performance rasa drop sangat-sangat. Tak rasa increase pun in terms of strength ataupun performance. Tapi saya still paksa lah buat 4x5. Untuk dips pun sama. Dari set 1 sampai set keempat, rasa performance sekejap. Untuk dips dia lain sikit. Performance dia ada rasa meningkat sikit. Dia tak se-struggle minggu lepas. Pull up je, rasa a bit teruk lah berbanding yang biasa. Jadi overall kalau hari ni punya workout, maybe sebab daripada tidur tak cukup kot, dia jadi affecting my workout. Right now saya rasa otak ni tengah ada 2 side. Satu side yang rational, satu lagi side yang kurang rational. Yang bahagian rational ni lebih kepada nak memandang dan bersangka baik ini semua ujian, which is will get better, you will learn something daripada ni. Tapi sebahagian otak yang lain, otak lagi satu saya ni, rasa macam sangat negatif. Tak tahu nak sebut macam mana. Entahlah overall, entahlah apa saya cakap pun saya tak tahulah.